Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Puan Fazilah binti Hassan selaku Guru Besar SK Bandar Tasik Mutiara. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu boleh beri ucapan Hari Guru tak? Boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Fazilah binti Hassan, Guru Besar SK Bandar Tasik Mutiara. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga pendidik SK Bandar Tasik Mutiara yang telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam mendidik dan membimbing anak-anak Sidniji walau apa jua cabaran yang dihadapi. Tuan-tuan dan puan-puan tetap teguh berdiri, tidak mengenal penat dan lelah. Kepada anak-anak murid dan anak-anak Sidniji, hargailah guru-guru kalian dan hormatilah mereka, dan dengarlah nasihat guru-guru dan jadikanlah mereka sebagai inspirasi yang telah mendidik insan menjadi cemerlang. Akhir kata, saya ingin menyampaikan sedikit rangkai kata ataupun prakata sebagai pegangan kepada guru-guru. Andai kata kita seorang guru atau pendidik diuji dengan kesabaran, maka tingkatkanlah kesabaran kita setabah Rasul Ulul Azmi. Andai kata keimanan kita diberi keimanan yang kental, sekental iman Abu Bakar As-Siddiq. Sekiranya ada sifat keberanian, tingkatkanlah keberanian kita sehebat Umar Al-Khattab, dan tingkatkanlah budi pekerti sehebat Osman bin Affan. Bertanggungjawab serta seamanah Umar Abdul Aziz. Tingkatkan pengetahuan yang mempunyai pengetahuan sealim Iman Asy-Syafi'i. Tingkatkanlah kemahiran guru-guru semahir Al-Khawarizmi. Tingkatkanlah kepemikiran guru-guru setinggi Imam Al-Ghazali, dan kuatkanlah ingatan guru-guru sehafal Iman Al-Bukhari, dan tingkatkanlah perjuangan guru-guru sebagai seorang pendidik mendidik anak bangsa setekun Salahuddin Al-Ayyubi. Oleh itu, jika jadi seorang guru, jadilah guru yang di mana mereka ada, di situlah mereka didampingi, dan jika mereka tiada, mereka dirindui, dan jika mereka memberi nasihatnya dituruti, dan jika mereka berkata, kata-kata mereka sentiasa didengari. Itu saja, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu. Sekarang kita bersama dengan Encik Hashman bin Abdul Rahim selaku penolong kanan pentadbiran sekolah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, boleh beri sikit ucapan Hari Guru? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kelab Mutiara Channel. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru. Saya ucapkan harapan saya bekerjalah bersungguh-sungguh, kerana guru ini ibarat seperti lilin yang akan menerangi kegelapan. Berusahalah dengan bersungguh-sungguh dalam kerjaya, khususnya era reformasi pendidikan ini. Guru perlu banyak menguasai ilmu untuk membina generasi madani dan generasi yang cemerlang di masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Dahulu liputan berita daripada kami, Portal Wan Cilik bersiaran langsung dalam Mutiara Channel. Akhir kata, pemimpin cilik generasi terbilang. Selamat Hari Guru.
kepada semua guru di Malaysia, terutamanya di sekolah SK Bandar Tasik Mutiara. Assalamualaikum semua. Bye!